Alright guys, welcome to Chucky Boy channel. So hari ni aku nak review hero yang terbaru Muntun bagi untuk semua orang. Hero yang Muntun bagi adalah Zetian Mage. Alright, so ini untuk korang nak tahu macam mana nak dapat dekat event ada korang memang dapat. Dia ada 3 cara. Satu, korang kena kumpul yang satu benda tu tak tahu. Yang satu ada duit, yang lagi satu tu DM. Alright, so hero yang Zetian yang Muntun bagi ni aku nak review hari ni. Aku nak tengok macam mana hero tu. Adakah dia macam best ataupun tak best. Adakah dia orang akan ban dekat rank ke atau tidak. Alright, so aku nak review hero dengan sekali skinnya. Hehe. So macam biasa, apa-apa yang kau nak tengok video aku, jangan lupa subscribe. Subscribe dulu bawah, dekat tepi tu ada bell notification. Kau tekan je bell notification. Lepas tu kat tepi lagi satu ada like, ada komen, ada share. Korang like, comment and share dekat video siapa-siapa. Alright, so let's go. Kita review hero Zetian hari ni. Hehe. Jom. Dia memang jahanam. Tak pernah bagi. Lagi dia naik glory. Jahat. Nak saya pakai flicker ke nak saya pakai frame shot? Yang mana yang kalau saya semestinya ini saya ingin yes. Saya nak pakai ni frame shot lagi macam best lah. Alright, so ni kita review dulu. Jom. Ilya. Jom. Alright, so hari ni kita review dulu Zetian, hero terbaru. Ada pun dia ni so. Tak ada, belum lagi. Tadi you cakap ada. Jahat lah. Nah, bukan. Dia maksudnya dia just diorang update dalam je, belum selesai lagi lah. Rasanya kot. Kira belum habis lagi lah nak update dia tu. Diorang kena tunggu masa. Tapi yang datang dinosaur tu dia apa? Map sahaja ke atau apa? Ke dapat skin ke apa? Mana tahu. Dia kan anak tiri Muntun. Anak tiri pun tak bagi naik glory. Anak tiri apa macam ni? Lilia ke bang? Mesej dah dengan saya. Alamak, salah tag. Dia kalau salah satu pisang mat. Dia mati dengan Laila tau, malu. Kau tak ada skin. Weh, ya Allah, Franco. Wah, kau tak boleh tangkap aku. Masuk dekat. Jap, saya setting dulu. Alright, okay, dah off. Pap. Easy bro, easy. Siapa ni? Off. Sebenarnya kita lawan Peter tau. Lawan Yang ni kalau dapat dekat rank boleh lah main. Tapi ni dapat dekat klasik tak tahulah. Takut ni. Jadi kalau main dia mesti kalah. Ini dapat. Pastilah aku. Mama aku dah ni. Ngajuk lah. Saya kan mem. Ranger kau. Saya nak stun ke? Ada enemy yang dulu tak? Stun dulu. Dapat? Stun. Function. Which function siap? Wah, ni saya kat sini. Terbang. Tak ada ni. Tak ada pasar. Terbang. Lasit cok. Ulti mana tu Laila? Kau ni. Kenapa? Apa yang Apa yang naik tadi tu? Laila? Lepas saya dapat Lepas tu lepas saya dapat Lepas tu balik base, dia nampak sesuatu kat atas senayan aku. Tak pasal lah. Dia nampak siapa? Laila ke apa? Ada berdiri di sini. Tiba-tiba naik macam
49% apa benda? Nyawa ke apa? Ke Skype Pizza? Dia beli Skype Pizza belum? Lah. Ke damage dia? Mungkin skill saya kot. Oh. Okay, faham. Faham. Kenapa? So, solo case 100% naik. Kiranya damage saya naik 100% dekat atas. Oh. Macam tu revamp. Oh, revamp. Macam tu. Dia Semua hero revamp macam ni kot. Okay, kalau you dapat solo kill dengan bagus, dia akan naik 100 kill 100% kill solo. Macam tu naik. Sekejap, saya try bunuh Lilia. Naik tak? Macam tadi. Oh, Franco nak tarik saya tak dapat Wish, function lah hero baru Zetian ni damn. Woohoo. Aku nak pergi mana ni? Lah. Solo kill 100%. Lah naik. Naik dekat mana? Saya tak nampak pun. Dia takkan nampak lah. Itu untuk diri sendiri je nampak. Apa lagi. Siapa yang Ailas? Ya Allah, Ailas ni kenapa ni? Woi. Lah naik lah. Insta kill. Wow. Part 2 untuk update baru sini. Damn, DKS. Nak tu. Masya. Tak baik kau ni. Teraja butut je lagi. Tolong boleh siang. Dia lari siang. Kena. Ya, tahu kena jerit sakit telinga. Oh damn. Pekat telinga I lagi. I tak ada pekat lagi. I nak ni dengar lagi. Pekat telinga I dia buat ni. Ni dah tadi dapat tipu kita. Dia kenapa ni? Lelah. Dia dah tahu dah. Tengok. Isha. Nak tu. Dia lari lah. Kita tak ada ulti lah. Tak dapat lah. Nak tu. Laila. Nak tu. Baju. Nak apa? Tak gitu nak apa? Nak tu. Mana? Nak apa? Nak Laila maju ah. Laila dah mati. Dia dah masuk. Maju. Tamus. Damn, Tamus. Aku takkan bagi kau kill lah. Ambil ni mati. Tu Laila. Apa buat? Tu Franco punya besar Laila. Gemuknya. Dia nak buat sesuatu tapi tak jadi. Tarik pun tak kena. Tadi dia tarik saya tapi tak function dia punya tarik tu. Saya boleh elak dari tarikan dia. Oh, faham. Tension kau tak function lah Laila. Laila pula Lilia. Bang, belajar bang saya bang. Kita main kau ni. Dia lari lah. Penakut. Dia dah push pandai-pandai pasal dia lari. Solo kill. Naik lah. Betul lah. Nampak? Tak nampak. Saya tak nampak apa-apa pun. Nampak mana? I nampak dekat tadi. Dia cakap solo kill 98%. Dia macam kiranya you punya kill, you buat solo kill tu dengan enemy tu bagus. Kiranya bagus lah. Tadi saya buat solo kill tak naik pun. Dengan Laila tu. Dia tak ambil ke? Budak I nampak je. Tak mati dah. kau. Ya Allah. Tak kena lah. Tak nak bagi. Tak boleh marah dengan GF ni. Tak nak bagi kill lah. Ada sayang. Kedekutnya. Ada sayang. Yeah. Mati kau. Bagilah satu kill. Takkanlah saya 13 sesi.
Instant kill 78%. Nak Lilia. Bagi Lilia tu kat aku. Wah, pom. Ush, dia tak nak mati mat ni. Ni nak buat apa asal dia tunggu sini pula. Mati kau juga. Nah. Massive damage. Dia naik lah. Tak Massive nampak. damage 68%. Naik. Dia tak nampak. Kisah dia tak naik. Tak, maksudnya saya tak nampak dekat mana saya naik. Dia suruh. Nampak. Saya nampak. Ada satu Nampak kan? sebelum dia keluar mega kill tu. Dia ada tukar benda tu. Update barulah. Kira untuk kita orang seorang je boleh tahu, boleh nampak. Kira orang lain tak boleh nampak. Saya salah item. Shit man. Jangan saya nak beli ni. Sky Visa pun tak beli sim. Nampak dah. Aku mati kali ni. Instant kill 77%. Nampak. Asal saya kat dalam ni. Ya Allah. Lasik saya. Menang. Finally. Ni kalau bukan aku MVP, aku hampuk kau sekejap lagi. Finally dah review juga skin pula hero Zetian dengan skin sekali lah. Ush, apa pun canggih lah hero ni. Encik 32 kill. Ya Allah, coklat semua. Risau. Combo. Cuba tengok dia saya 32 kill lah.